Sekarang kita semua tahu betapa pentingnya merancang keuangan untuk masa depan. Tahukah tuan-puan apa yang sering dipandang ringan? Iaitu simpanan emas. Simpanan emas bukan sekadar trend, tapi ialah satu bentuk perlindungan keuangan yang sangat-sangat berharga. Kenapa perlu simpan emas sekarang? Pertamanya, harga emas meningkat dari tahun ke tahun. Walaupun harga emas boleh naik dan turun, namun dia merupakan aset yang stabil dan berharga sepanjang zaman. Ini bermakna bila kita simpan emas, kita bukan sahaja mengekalkan kekayaan kita, tapi kita juga meningkatkan nilai simpanan kita untuk jangka masa panjang. Kedua, emas sebagai pelindung kepada inflasi. Bayangkan harga barang terus naik setiap tahun. Sedangkan wang kita dalam bank semakin hilang nilai. Tapi sebaliknya berlaku dengan emas, dia menjadi simpanan yang kalis inflasi dan mengekalkan kekayaan kita. Selain itu, dengan adanya emas, kita dapat kebebasan keuangan. Yang mana emas ini adalah aset yang boleh ditukarkan kepada duit pada bila-bila masa. Yang memberi kita fleksibiliti apabila kita memerlukan wang dengan kadar yang segera. Berbanding rumah ataupun tanah. Jadi, kenapa nak tunggu lagi? Mulakan simpanan emas sekarang. Bukan sahaja untuk masa depan yang lebih stabil, tapi untuk memastikan kita mempunyai aset yang sentiasa bernilai. Tak kira kecil ataupun besar, setiap gram emas yang kita simpan hari ini adalah langkah yang bijak untuk masa depan kita dan keluarga. Ingat, emas bukan hanya sekadar simpanan, tapi ia adalah satu perlindungan yang memberi jaminan untuk tahun yang akan datang. Bagi yang berminat untuk mulakan tabungan emas di Public Gold, boleh rujuk pin video atau klik link di bio. Saya akan bantu tuan-puan sebaiknya.